할 때 잠깐 그때요. Move. Jangan bergerak. Angkat tangan. Jangan buat apa-apa. Kalau tak, saya tembak. Jangan berani buat apa-apa. Sekarang, angkat tangan sebelum saya tembak. Cik, jangan tembak ni, jangan tembak. Kau pergi tutup mulut perempuan tu. Kau ambil duit seberapa banyak yang boleh. Baik, bosku. Kau perempuan, diam kau. Hei, diam perempuan. Kau tak, aku tembak kau. Diam kau. Hei, diam. Hei, perempuan, kau tak boleh diam ke? Aku kira sampai 3. Kalau kau tak diam, aku tembak kau. 1, 2. Tahu pun takut. Sekarang ni kau jangan banyak cakap, perempuan. Kau buka peti tu, kau bagi aku semua duit tu. Kalau tak, aku tembak kau. Tolonglah cik, jangan apa-apa ke saya. Kalau cik apa-apa ke saya lapor pada polis. Biar korang kena tangkap semua. Kau nak lapor pada polis? Kau nak lapor pada polis? Kau laporlah kalau kau nak mati sekarang. Okey, sekarang aku call polis. Biar korang kena tangkap semua. Dasar tak guna. Oi, tak guna kau. Berani-berani kau sabotaj kerja aku. Tak pernah lagi orang halang kerja aku. Sekarang ni kau rasa ni? Kau ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Nak call polis sangat kan? Kau rasa ni? Baru puas hati aku. Kenapa? Kau takut? Kalau kau takut, kau bagi duit tu sekarang. Kau jangan lambat-lambatkan. Hei, aku tembak kau. Kau tunggu je. Hei, lambat sangat. Hege. Apa lagi yang kau cari tu? Cepat bagi sini. Tak nak. Ini aman ada tanggungjawab saya. Saya takkan bagi macam tu je. Hai, perempuan, kau nak mati ke? Apa yang lambat sangat tu, Jai? Dengan perempuan pun nak berlembut ke? Itu kan Maya. Saya takkan bagi. Oh, tak nak bagi. Kau rasa ni? Jai, jangan Jai! Tuan, saya dah cek semua tempat dan saya menjumpai beberapa bukti peluru, Tuan. Saya syak ini adalah kes rompakan dan perompak itu semua melepaskan tembakan ke arah mangsa, Tuan. Mangsa yang dibunuh telah pun dikenal pasti, Tuan. Ada maklumat, Sarjan? Ada, Tuan. Mangsa dikenali sebagai Pak Tam dan seorang mangsa perempuan juga merupakan pekerja sini, Tuan. Siapa mangsa perempuan tu? Mangsa dikenali sebagai Maya, Tuan. Maya? Baik, Sarjan tolong call ambulans dan tolong ambil rakaman CCTV sebagai bahan bukti. Sekarang kita gerak. Baik, Tuan. Arahan diterima. Selamat petang, doktor. Petang, Aisyah. Aisyah, mayat pembunuhan tadi tu dah ada penuntut tak? Yang mana satu ya, doktor? Mayat tadi yang bernama Maya. Yang itu belum ada lagi, doktor. Kami dah cuba hubungi tapi tak dapat. Mayat tersebut mempunyai adik lelaki tapi nombor tak aktif, doktor. Tapi kita ada jumpa alamat mangsa. Baik, kalau macam tu, kamu tolong hubungi polis dan minta polis pergi ke alamat tu untuk pastikan sama ada alamat tu betul atau tak. Baiklah, doktor. Terima kasih, Aisyah. Kalau tak ada apa-apa, saya gerak dulu ya. Sama-sama, doktor. 관심이 있어. 저 같으면 삐딱거렸어요. 왜? 이 폐한장에 꼭 되는 상황입니다. 어떻게 됩니까? 한번 해야지. 똑똑하게 어떻게 보면 가짜가 보면 Ada apa polis datang ke rumah Maya ni? Tak pernah terjadi lagi. Ni mesti ada something yang tak kena ni. Kau kena pergi tengok ni. Betul ke alamat ini, Tuan? Kalau ikut pada alamat, inilah rumahnya. Tapi Tuan, tengok rumah ni macam tak ada orang je. Rumah ni pun nampak macam usang. Seram semacam je. Saya rasa salah alamat ni, Tuan. Nanti dulu, mana tahu dekat dalam tu ada orang. Kita kena pastikan rumah ni betul atau tak. Tak apa, kita try bagi salam dulu. Assalamualaikum. 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 Macam tak ada orang je, Tuan. Tak apa, kita tunggu kejap dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni, Tuan? Encik ni siapa ya? Pemilik rumah ni ke? Tak, Tuan. Saya Roy. Tinggal rumah depan tu je. Ada apa ni, Tuan? Baguslah kalau macam tu. Baiklah, kami daripada Balai Polis Damansara. Pihak kami cuma nak pastikan alamat ni. Betul ke ini rumah Maya? Kalau betul, pihak kami ada benda nak bagi tahu. Ya, betul, Tuan. Ini rumah Maya. Tapi dia tak ada dekat rumah, Tuan. Lagipun dia duduk seorang. Ada apa ya, Tuan? Baiklah, macam ni, Cik.
petang semalam berlaku rompakan dan tembak-menembak di kedai Tenten. Jadi turut korban adalah mayah yang dipercayai ditembak. Jadi kami sedang mencari keluarganya untuk menuntut mayatnya di Hospital Shah Alam. Adakah cik sebahagian daripada ahli keluarganya? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya cik, saya sebahagian daripada keluarganya. Dia ada seorang lagi adik lelaki, tapi tak apa, nanti saya hubungi dia cik. Baiklah cik, terima kasih atas kerjasama cik. Kalau boleh, sila tuntut secepat mungkin ya. Okeylah, kami gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kenapa engkau pergi dulu, Maya? Aku kena bagi tahu Kai ni. Siapa pula yang call ni? Roy. Roy? Ada apa kamu call ni, Roy? Hello, Kai. Kai, tadi polis datang rumah kau. Polis? Ada apa, Roy? Kakak engkau, Roy. Kakak engkau dah tak ada. Tadi polis bagi tahu yang kakak engkau terbunuh petang semalam ditembak oleh perompak. Ha? Oh, tak nak bagi. Kau rasa ni? Jai, jangan, Jai! Kai? Hello? Kai? Kau dengar tak? Dengar. Engkau kena balik sekarang, Roy. Diorang minta ahli keluarga untuk tuntut mayat tu untuk dikebumikan secepat mungkin. Tapi Roy, aku tak boleh balik sekarang. Kau tolong aku uruskan jenazah tu, Roy. Malam ni aku balik. Tapi Kai? Letak phone lah pula. Apa aku nak buat ni? Dan tak nak aku nak balik jugalah. Nak kubur dekat mana ni, Kasim? Masih dekat aku. Korek lagi. Bagi dalam sikit. Rasa dah okey ni, Kasim. Lubang dah cukup dalam dah ni. Sikit lagi. Baiklah, Kasim. Aku nak tanya sikit lah. Tapi kau jangan marah Apa dia, Mail? Arwah Maya ni meninggal disebabkan apa? Tiba-tiba aja ada sakit ke? Oh, Ismail, janganlah tanya benda yang bukan. Kita ni sekarang dekat kuburan. Tak pasal-pasal benda lain jadi. Arwah ni meninggal disebabkan dibunuh pada petang semalam oleh sekumpulan perompak. Alhamdulillah, syukur. Siap juga kita kuburkan jenazah. Batu nisan ni nak letak mana? Cuba engkau try letak dekat kepala engkau. Letak dekat kuburan ni lah. Haish, engkau ni Mail. Weh, aku rasa haus lah. Dapat tadi rasa dahaga. Aku pergi minum jap Kau ambil sekali untuk kita orang Jaga-jaga, ada hantu. Mulut engkau ni Mail. Jap 제식이 복잡해 잘 들어. 종목은 섰다 딱 한 판. 가져온 돈은 참가비로 할 것이고 이긴 놈은 썸먹어야지. Manalah pergi air tadi tu. Tekak aku dah nak kering. Hausnya dah. 국제 만든 얘기 돈 놓고 Allah, bunyi apa tu? Kembang pula bulu rumah aku. Tadi tu macam Allahu Akbar. Baik. Kau ni dah kenapa? Tercungap-cungap. Tadi aku dengar ada perempuan menangis. Perasaan kau je tu. Astagfirullahaladzim. Betul, aku tak tipu. Aku dengar dengan suara aku sendiri. Buat apa ni? Korang hidup tak? Buat apa ni? Allahu Akbar. Korang dengar tak tu? Suara perempuan menangis. Dengar. Aku dengar betul-betul belakang aku tadi. Weh, aku rasa tak sedap hati lah. Alah, macam mana ni? Aku tak nak mati kat sini. Jomlah kita belah. Jomlah. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Tangisan seorang perempuan. Allahu Akbar. Aku rasa kita perlu beredar daripada sini.
sebelum benda buruk terjadi. Allahu Akbar. Nari, tolong, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Aduh, sampai lagi di ujungnya, sampai lagi masih lagi ujungnya. Ngobrol lagi, masih ngobrol. Kenapa engkau pergi?